Pada sesiapa yang berminat untuk menjadi artis, sebenarnya memang boleh buat duit, tapi kena usaha. Usaha dari segi lukisan tu perbaiki, setiap hari buat latihan, perbaiki. Lepas tu kalau ada pameran sertai. Sebenarnya virtual exhibition memang boleh bagi impak pada seni di Malaysia sebab dia menghubungkan batasan negara. Kita kat Malaysia, kita boleh pamerkan karya kita secara online. Contohnya macam tahun 2012, saya hantar mini sketchbook ni ke Brooklyn Art Library di New York dan dia scan, dia imbas, letak dalam website. Jadi kalau orang nak tengok secara online, satu dunia boleh tengok. Buat networking. Tanpa networking memang susah kita nak jual lukisan. Jadi kita kenal semua orang dalam ekosistem seni ni. Satu negara, kita boleh kenal dengan artis-artis sendiri, kita boleh kenal dengan galeri, kita boleh kenal dengan kolektor. Jadi ini orang-orang dalam ekosistem ni kan.